itu, Suhaibul Samaha kata, inilah yang kena ada dalam pemikiran jin sekalipun. Jin nak semayang, jin tu, yang duk kacau orang tu, yang orang duk baling buah lada lah, macam-macam buah pergi kat jin tu. Jin tu kalau nak semayang, kena semayang macam Muhammad. Tu boleh bayang, sikit punya jin ke kawan tu. Jin tu kalau nak semayang, nak ambil ayat semayang, nak buat haji, nak buat umrah, jin nak berzikir, jin nak menghadap Allah, mesti dengan cara Muhammad. Jin tak ada contoh. Ikhwan, kita takut ke jin ni jangan buat-buat. Kita punya takut ke jin ni kira dahsyat-dahsyat. Orang minta pada jin, sembah pada jin, minta rezeki, minta pelaris, minta cerai orang tu, minta bunuh orang tu, minta santai orang tu. Semua orang sembah jin. Dan orang takut. Kalau sebut sami-sami siam ni, orang kata, oh kata dia pergi siam dah, mampu dah aku. Mampu sungguh. Tapi sedahsyat-dahsyat jin tu, kita kata ganas-ganas jin tu, kalau dia nak beribadat pada Allah, dia wajib beribadat pada Allah dengan cara Muhammad. Allah tak terima dia. Wahai jin dengan sifat marah buat daripada api tu, Allah tak peduli dia. Antum boleh bayang di mana kedudukan Nabi Muhammad di alam manusia, alam jin. Yuk sampai ke alam malaikat. Allah dan malaikat berselawat pada Muhammad. Antum tak boleh bayang di mana kedudukan Nabi Muhammad. Tak boleh bayang. Pasal itu dalam kita kata sirah, kita panggil hayah sahabah ni, perjalanan hidup para sahabat ni, mesti mereka akan bertanya, bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Kaifan Nabi? Bagaimana cara Nabi? Bagaimana Nabi berbuat? Itu akan menjadi pertanyaan. Itu akan jadi soalan. Kenapa? Kerana mereka tahu kedudukan Muhammad itu pada kalimah syahadah apa maknanya. Kita tak tahu. Kita tinggal Muhammad, kita tinggal sunnah dia, kita pergi kubur, pergi baca doa. Pergi minta orang mati tolong kita. Kita pergi sembahyang ikut tu wali tu, terbang kot tu, menerak kot tu, terlentang kot ni. Tinggal Nabi Muhammad. Kita berzikir. Kita tak peduli hadis itu sahih atau tak sahih. Seolah-olah Nabi ni macam tak ada nilai. Tapi di mulut selawat. Di mulut kata Nabi. Tapi kerana tak faham makna syahadah tu, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Oh subhanallah ikhwan. Ini menunjukkan banyak pengetahuan kita tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni belum